perbezaan Proton Saga MC3 untuk spek premium dan juga eksekutif. So, itu topik perbincangan kita untuk video kali ni. Sebelum tu, untuk anda yang belum save dulu contact number saya, silalah save. Sebab nanti bila anda dah ready untuk membeli kereta Proton idaman, sayalah sale advisor yang akan bantu urusan A to Z. Kita nak fokuskan perbezaan pada accessories dan juga safety features. Okey, kita tengok dulu design sudut pandang sisi hadapan. Dari segi design bumper, grill, logo, lampu sama sahaja untuk eksekutif dan juga premium. Dan untuk bahagian bawah, bumper bawah ada front parking sensor, eksekutif pun ada, premium pun ada. Headlamp depan menggunakan lampu LED. Kalau version lama, Saga MC2 menggunakan lampu halogen. Untuk yang version baru, even eksekutif pun sama, premium pun sama, dapat lampu LED. Dan datang dengan lampu DRL juga. Untuk lampu DRL ni, day running light ni, untuk spek extended tak ada lampu DRL. Eksekutif dan premium kedua-duanya ada lampu DRL. Untuk bahagian windscreen cermin hadapan ni, kalau kita tengok premium dekat atas sini ada kamera untuk ADAS. Okey, ini bukan dashcam, ini kamera untuk advanced safety features. Berbanding eksekutif sini kosong saja, dia tak ada. ADAS hanya terdapat, advanced safety ni hanya terdapat pada spek premium sahaja. Seterusnya kita tengok sudut pandang sisi tepi pula. First kita tengok pada tayar dan rim dulu. Okey, dari segi saiz tayar dan rim, eksekutif dan premium menggunakan saiz yang sama. Cuma beza kita tengok pada warna rim tu. Design rim untuk eksekutif dan premium, design dia hampir sama, cuma warna dia, konsep dia untuk premium ni, rim dia dual tone color, silver dan juga hitam. Untuk eksekutif, warna dia silver sahaja. Untuk side mirror, kedua-duanya menggunakan konsep yang sama. Datang dengan konsep side mirror berwarna glossy black. Even maksudnya anda pilihlah warna apa pun, putih ke, merah ke, warna side mirror mesti glossy black, warna hitam. Eksekutif pun konsep yang sama, premium pun sama. Untuk door handle, kalau version Saga MC2 dia tak ada chrome untuk door handle ni. Tapi yang version baru ni, eksekutif pun ada chrome, premium pun ada chrome. Dan datang dengan keyless entry kat sini. Satu lagi perbezaan untuk sudut pandang sisi tepi, kita boleh lihat pada side skirt yang terdapat pada Saga Premium. Untuk Saga eksekutif tak ada dapat side skirt lah, premium sahaja dapat. Untuk bahagian roof ataupun bumbung atas, Saga version MC3 ni datang dengan shark fin antena. Version lama tak ada lah, version baru terus ada. Eksekutif pun dapat, premium pun dapat. Dan kita tengok pula sudut pandang sisi belakang. Majoriti akan fokus kepada lampu lah, design lampu. Saga Premium datang dengan konsep lampu yang memanjang, bersambung kiri dan kanan. Sama macam konsep Proton S70 lampu kiri dan kanan.